Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Nazar. Okey, korang semua apa khabar? Saya harap korang semua yang tengah tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita hari ni nak keluar pergi open house dekat dengan rumah je. Dekat je. Tapi ini bukan house, bukan rumah. Ni adalah surau. Surau. Dia buat surau ni ada buat open house hari raya yang terakhir lah. Sebenarnya semalam hari last Syawal, so hari ni Zulkaidah, tapi orang masih lagi buat open house. Alright, sekarang dah pukul 11.22. Kita dengan siapa ni? Dengan adik Omel. Lepas tu kat belakang ada anak-anak, Syifa dengan kakak. Lepas tu tunggu suami saya tengah bersiap. Kejap, tengah panaskan enjin. Ya Allah, berkicap guys. Panas. Buka sikit tingkap. Panas. So harap kali ni video open house ni menjadi sampai habis. Sebab biasanya rakan-rakan lepas tu sekerat je. Lepas tu dah tak rakam lagi dah. Sebab apa? Semua sibuk dengan masing-masing punya ragam. Berabut dah. Kita okay. Nanti saya nak buka saya punya screen protector punya kamera ni, handphone ni. Dia tak berapa jelas clear sangat pakai screen protector ni, tapi tak sure lah. Macam best juga kan dia ada protector tu, sebab kalau kita lasak-lasak ke dia tak adalah salah ke screen kamera tu. Okay, tengok kereta tak berapa kemas, berselerak dengan biskut-biskut. Biasalah ada anak-anak ni, dia makan biskut tu macam style tikus. Makan sipar-sipar. Ancang. Sekarang berkepit dengan dia ni je. Okay, dah buka aircon lah. Panas. Buka aircon sampai 3 lah. Panas. Berpeluh dah. Lagi satu nak bagi tahu kan. Saya kan baru dapat beli cermin mata. Ini pun saya tak buat vlog juga sebab kenapa yang saya tak buat? Sebab dah macam leceh tau. Nak pegang satu, nak pegang anak lagi satu, macam leceh. Jadi tak memang banyak perkara yang saya tak buat vlog. Padahal benda tu hobi kan. Tapi bila benda tu semua sumbat dekat saya, maksudnya urusan semua saya kena buat, lalas hobi saya terpaksalah skip. Okay, semata baru saya ni bila dah pakai ni dekat 2 minggu ke 3 minggu macam tu, rasa macam menyesal. Sebab apa? Sebab nanti saya cerita. Sebab suami saya dah siap. Tada. Suami saya dah siap dah. So nanti kita sambung. Alright, bye. Empek, rendang, sembilan, laksa, cendol, kuih, lemak. Hai korang. Okey, sekarang saya dekat dalam masjid, dalam surau. Okey, tak banyak saya rakam sebab ramai sangat, crowded orang kata. Berhempit-hempit orang nak rakam-rakam, lecehnya. Dah lah kita pakai iPhone lah. iPhone ni dah besar kedabak. Kalau pakai kamera kecil tu boleh nyorok sikit je, cakap je. Sebenarnya malu. Sebenarnya malu. Bila dah ramai-ramai kan kita nak rakam macam malu kan. Macam orang cakap, bukan orang cakap lah, kita kan rasa tengah sibuk-sibuk ramai-ramai nak ambil lauk ni, dah sibuk nak rakam lah apalah kan. So macam lecehnya. And terus saya pergi ambil makanan je. Alhamdulillah dah kenyang. So suami saya suruh saya duduk dalam ni hijab. Tadi susukan adik ni. Tadi susukan dia. Lepas tu dia dengar ada budak menangis, dia tak jadi nak susu. Biasalah budak kan, kalau budak dengar orang menangis lah, dengar apa-apa ke, dia tak jadi nak susu. Dia dah tak fokus. Gitu. So lepas ni mungkin balik. Lepas balik, ya Allah kakak, sampai ni atas je. Syifa. Sorry korang, terjerit. Anak kita nombor 2 tu, Masya Allah. Nampak tak kat atas tu?
Dia nyata, dia lari-lari tadi. Okey, sambung balik cerita dia. Apa tadi mungkin balik rumah. Lepas tu tengok saya buat apa. Mungkin sampai sini je ke atau macam mana. Jadi biasalah kan, saya lately ni dia bukan malas, tapi leceh. Samalah adik-beradik lah tu, malas dengan leceh tu. Dia dah tak nak buat video ni, nak kena bersiap kan. Kena pakai tudung, nak pakai pudar, dengan comotnya, dengan panasnya nak berselubung kan. Itu yang berat je nak siap tu. Bila rakam time keluar tu, dia sempatlah nak cakap-cakap sikit. Okey, sambung balik cerita pasal cermin mata saya. Ni. Saya tak sukalah cermin mata baru saya ni sebab saya ni kan pakai pudar, pakai niqab orang kata. Yang ikat kat leher. Kat leher pula, ikat kat dahi. So bila kita pakai, dia terjungkit tau. Kita punya pudar, kita punya tali dekat sini kena ikat tu terjungkit. Bila dah terjungkit tu, dia mengganggu kita punya mata dekat bawah ni, macam tersepit. Bila dah tersepit tu, fahamlah kita dah tak selesa. Lepas tu kita dah tak boleh nak fokus sangat nak buat kerja. Kita rasa rimas. Dah tak selesa, rimas. Lepas tu tersepit pula mata kat tepi ni kan, tersepit tau. Lepas tu dah mula pening kepala. Dia bukan pening kepala sebab power mata tu, tapi pening kepala sebab tersepit mata ni. Rasa geram tau. Tapi kalau tak pakai pudar niqab, dia okey je, selesa, macam simple, macam best semata ni. Tapi bila pakai pudar niqab ni kan, dia macam dah terseksa tau. Macam lebih baik tak payah pakai, macam tu. Lebih baik tak payah pakai. Sama ada tak pakai niqab ke atau semata, ganti baru. Itulah mahal guys. Harga dia 495 tak silap saya. Mahal sangat. Itulah nak ikut FOMO. Itulah FOMO kata. Yelah benda viral sikit je nak pergi beli. Saya pergi kat kedai dia ni sebab kedai dia nak kata viral tak ada, tapi tak adalah kata viral, tapi lalu dekat kita punya Facebook lah, TikTok semua tu, dia lalu kedai ni selalu. So dia macam menjemput kita datang ke kedai itu. Dah lah jauh guys, dekat Elmina. Bandar Sunway nak ke Elmina dalam 40 minit macam tu. Jauh lah. So tak apalah, korban sikit lah. Bila dah korban, macam-macam masalah lah juga nak pakai semata ni sebenarnya. Tapi bila dah beli ni, terseksa. Saya nampak kat sini, kat saya punya skrin ni kan, nampak lah. Saya punya skrin nampak tak berapa molek. Dia dah datang dah. Tengok ni. Panas kat sini. Allah. Alka. Jadi macam nak kena pakai cermata yang ada bingkai besi tu. Tapi risiko pakai bingkai besi tu, kita ni dah ada start balik, anak kecil, ada baby. Yang benda tu lah cepat patah. Sebab anak suka tarik-tarik kan. Kalau anak dah besar-besar, eloklah kita nak pakai melawar-lawar macam tu. So dah kita kena patah balik daripada mula kan, daripada dulu pakai cermata macam ni kan, sebab ada anak kecil, tunggu dia orang besar. Dan berbaloi lah kita dah pakai dah beli mahal cermata ni, berbaloi lah kita kita pakai lama. Cakap betul sasul lah, kenapa nervous kot. Itulah dah lama tak bercakap. Kita kan sebenarnya dah lama tak bercakap. Bila bercakap tu tergagap saya lah tu. Kalau korang tak tahu lah macam mana kan. Kalau saya, kalau dah lama tak cakap dengan orang, dah lama tak cakap kat rumah kan, kita diam. Saya ni bukan jenis bebel-bebel, tak. Saya jenis diam, tak macam nak cakap. So bila nak start cakap tu tergagap-gagap. Dia macam macam tu kot. Itulah saya. Okey, apa kan cerita? Cuma ceritalah pasal kesalnya, menyesal pakai cermata ni guys. Siapa yang pakai niqab tu, pakai pudar, tak sesuai tau pakai cermata macam ni. Dia jongkit, tak lawa. Lepas tu dah tersepit. Lepas tu nak cari sekarang ni pudar, senang cerita. Nak cari pudar yang seluas untuk pakai cermata, tak ada dah, susah. Ada pun kain dia pula tak selesa. Kain jenis yang panas, kain yang jenis kasar. Dia sesuai kain lembut je dekat muka ni. Kita ni orangnya jenis
Yalah, kita dah biasa pakai pudar juga. Takkanlah saya nak cakap, kalau orang kata alah leceh, bukan wajib pun pakai nikah ni. Ya, memanglah tak wajib, tapi kita dah biasa pakai kan, takkanlah tak pakai pula kan. Kita dah terbiasa. Dah terbiasa, pakai je lah. Walaupun orang cakap pun, nanti kita tak tahulah akan datang macam mana kan. Harap-harap saya doa selalu di sini, biar saya pakai ni sampai lah akhir hayat saya. Allah, nervous kau. Yelah, dalam tak bercakap macam ni. So, bila bercakap tu dia tergagap-gagap sikit. Sebenarnya rindu tau nak buat video ni. Aduh, tersepit lah. Tak suka kacamata sebenarnya. Saya sejak pakai kacamata ni, suami saya cakap, beli kacamata baru mahal, tapi pening kepala juga. Dia pening kepala sebab ni, tersepit mata, terserpit. Sabar je lah. Dah tersalah beli pula. Lepas ni, bila kita tak alert benda tu, kita tak alert. Kita tak pantau. Ada kamera CCTV besar tau. Sekejap. Nampak tak atas tu? Besar. Dulu tak ada, sekarang dah ada dah. Yelah, dia nak jaga tau. Banyak kamera. Si baiklah. Tapi nampak tak kita susu tadi? Ya Allah, situ ada. Dah kita tengah nyusukan anak tadi. Malah sip lah kau. Tadi tengah susukan anak kat sini. Dah nampak lah aurat kita. Harap-harap dia tak tengok lah. Tak apalah, kita tak tahu. Harap orang yang tak tengok tu janganlah tengok. Okey, apa nak cakap Itulah, cuma cakap semata ni. Saya nak luahkan perasaan saya. Betapa menyesalnya beli semata ni. Ya, nak apa? Tadi nak cakap. Apa gila cakap dengan Abi, bukan Umi. Okeylah korang. Saya rasa tak tahulah video ni panjang ke tak. Yes. Saya nanti nak baca komen Farah. Farah ada komen saya punya video yang terbaru ni. Saya nak reply tak sempat. So kita reply kat dalam video je lah. Padahal senang je kan. Yang ada lah. Lepas nanti balik saya baca komen tu dan saya reply dekat dalam ni tau. Nanti sebelum habis video ni, senang. Terima kasih tau Farah sebab tak sangka pula awak tengok vlog saya. Sebab saya rasa saya seorang-seorang je yang tengok vlog tu. Dan yelah, nak start balik ni rasa macam malas kan. Tapi kena buat juga. Kita punya hobi. Ada Anja pula. Adik pula. Suka dia. Tadi nangis. Oh. Bila dia dapat bebas macam ni, dia sukalah. Dia suka. Alah, kecil-kecil. Alah. Geramnya aku. Puas dah gigit. Lah. Dah tertekan dah. Kan dah tertekan. Lama lagi ke si Habi dia ni siap makan. Tadi kita makan dulu. Lepas tu suami jaga anak. Lepas tu dah habis makan, kita pula jaga anak. Suami pula makan. Lama lagi ke? Kat luar tu ramai orang. Saya macam malu dah nak buat video sebenarnya. Yalah, kita tak biasa kan. Kalau orang dah biasa, dia selamba je. Lepas tu kita ada anak kecil yang nak dokong macam ni. Macam ni nak dokong. Dokong macam ni. Lepas tu nak pegang kabel macam ni. Macam apa je. Macam Caca Marbah. Macam apa entah. Itulah. Itu je lah kisah saya. Sebenarnya saya nak cerita pasal korang. Saya nak cerita pasal saya raya tau. Tapi saya cerita lagi lah kan. Bila saya nak cerita ni? Bila saya nak cerita dengan korang pasal raya? Korang dengar tak saya cakap? Sebab saya tak pakai mic tau. Mic saya dah kena pinjam. Lah, nak beli mic baru dah lah mahal mic tu. Okeylah, saya rasa dah ni cukup. Nanti saya baca komen si Farah tu. Thank you Farah. Nanti saya balik rumah saya baca. Sekarang saya tak nak baca. Saya nak tengok anak saya buat kerja apa tu. Dia tengah main kat sana. Ya Allah, dia main kat tempat imam guys. Okeylah, nanti kita sambung tau. Bye.
Hai semua, Assalamualaikum. Saya sekarang dekat dalam bilik baju. Korang kan saya dah cakap dah, saya sebenarnya banyak sangat nak cerita dengan korang, tapi itulah, tak tercerita-cerita. So dah ala-ala dekat sini, saya nak bagi tahu korang. Tada! Tada! Nampak tak? Okay. Sebenarnya kan, saya dah lama sangat-sangat tak ada almari. Daripada mula kahwin sampailah sekarang barulah ada almari. Ini pun beli dekat Shopee je. Murah. Dalam 900 macam tu. 900 sahaja. So nak jadikan cerita, bila ada almari ni, dia pun struggle nak kemas rumah tu. Hari-hari kena lipat baju, kena cantik-cantik dalam almari. Sebelum ni tak ada almari, kita orang longgok je baju kat dalam bakul kan. So sekarang dah ada almari, tak boleh longgok dah, kena lipat cantik-cantik. So macam kat situ dah, ya Allah, bertambah lagi kita punya kerja, macam tu. So sebelum nak habiskan video, saya nak baca komen daripada Farah. Hihihi, saya tak sinilah. Saya tak ada tripod. Saya kat sini. Okay, boleh lah ni. Sorry tau kalau serabut sikit kat tempat ni. So sebenarnya sekejap lagi saya nak buka barang tau. Saya dah sampai barang saya. Tak tahu nampak tak? Nah, barang saya dah sampai. Semalam saya dah buka oven. Terus malam tu saya masak brownies tau. Memang sedap. Saya dah siap dah brownies tu. Memang sedap sangat-sangat. Saya ingat nak jual brownies pula, insyaAllah. Semua benda nak jual Ya, mesti. Saya cari duit lebih. Dah banyak beli barang, kena cari duit balik. Okay, saya nak baca komen daripada Farah. Terima kasih Farah. Farah selalu sangat komen rajin. Dan rakan setia saya di dalam YouTube. Okay, sekejap. Okay, mula-mula dia komen. Kita baca daripada bawah dululah ya. Mula dia komen, Salam Ainal. Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih Farah kerana beri salam saya. Okay, lepas tu komen kedua dia kata, comelnya oven. Ya, oven tu memang sangat-sangat comel. Dia kecil je, 20 liter. Boleh muat loyang kalau persegi dalam 8 inci je. Korang dengar tak, anak saya yang kecil tu dah nangis. Dia nak masuk. Okay, lepas tu oven tu memang kecil, comel sangat. Sebab saya dah tak nak oven besar. Sebab kita kena tengok rumah kita ni macam mana. Boleh je beli oven besar, melainkan kita banyak order ke apa ke kan. Itu bisnes tak apalah. Itu tolak tepi. Yang ceritanya kita punya rumah ni, kita nak lengkapkan dalam rumah kita punya barang dapur. Semua yang kecil-kecil je, tak nak besar-besar. Dulu saya rajin beli besar-besar tau. Yelah, dulu kan rumah sewa saya besar-besar. Bila besar rumah sewa ni, dia punya bulanan dia tu, komitmen tu pun besar jugalah guys. So tak larat dah nak tanggung semua tu. So berbalik pada rumah yang kecil. Biar tenang-tenang je hidup ni kan. Okay, lepas tu komen ketiga, tak baik tau, Farah tunggu selalu video Ainat. Yelah, sebab kita sangka macam, alah video kita ni macam biasa-biasa je kan. Kita ni bawah-bawah je, siapalah nak tengok kan. Kita je lah yang tengok. Terima kasih Farah sebab sudi tengok video saya. Siap komen lagi. Saya nak komen awak punya video, tak komen-komen. Saya tengok je. Sebab apa, dekat dalam TV kadang-kadang sasul cakap nervous. Kadang-kadang saya buka YouTube dekat dalam TV tau. Kat dalam TV kan nak komen-komen, dia pun type tu macam Faham tak? Leceh betul. Remote tu kalau ada keypad tak apalah. TV ada keypad tu macam laptop punya kan. Senang sikit ni. Nak type 1, 2, 3 sana tah. Dia macam TV punya kan. TV punya tulisan macam mana. Okay, komen yang keempat, nak lagi vlog. Ya, semestinya inilah vlog yang Farah minta tu. On the spot Hari ni buat video. Hari ni hari Ahad, 19 hari bulan Yes, 19 hari bulan 4. InsyaAllah petang sikit saya edit, saya post terus. Kalau internet saya laju lah. Kadang-kadang internet saya slow, saya macam siput. Esok barulah dapat post. Macam tu. So saya tengah kerajinan ni, saya cepat-cepat buat video.
Buat video banyak, lepas tu edit terus, lepas tu big plus. Kalau cakap terbelit-belit. Okay, lepas tu video terakhir, si Comel tu pun nak tolong Umi unboxing. Mestilah, dia sekarang ni 24 jam dengan saya. 24 jam ya. Tak ada, maksudnya saya nak pergi mana-mana bawa dia angkut sekali. Kecuali nak meniaga tu pun kadang-kadang sekejap-kejap saya balik rumah tengok. Macam tu. Saya susah sikit nak renggang dengan dia. Dia pun susah nak renggang dengan saya. Orang nak ambil dengan dia pun tak nak. Sedih memanjang menangis. Orang dukung dengan dia pun nangis. Dia tak nak semua orang. Dia nak amat dia juga. So itu saja video saya setakat ni. Tak, sebenarnya saya nak buka sekaligus. Biar video ni panjang dan senang. Sekaligus hantar. Post lah, post. Okay, sekejap Sini. Saya letak kat sini lah. Boleh tak? Okay, boleh. Boleh. Tapi risau sarung saya lah. Saya letak celah ni je, tingkap ni lah. Boleh kan sini? Boleh lah tu. Cuma jangan ada apa tu, angin je. Okay. Yang ni barang baru sampai tadi. Saya rasa yang ni okay, ni saya rasa ni tempat letak menu. Bot menu. Saya rasa ni tempat letak menu. Saya ada order. Susah kalau menu kita tak ada tempat letak dia. Macam nak kena gantung je kan. Sekarang ni kan musim angin kuat tau. Musim angin kuat kat luar tu. Berterbang-terbang saya punya menu. Saya ingat nak berniaga petang ni, hari Ahad ni kan. Petang macam ni. Tapi tengok macam mana. Kalau rajin saya berniaga buka kedai. Yang mana korang duduk dekat-dekat dengan saya kan, datanglah kan. Saya duduk dekat Kampung Lindungan PJS 6. Dekat dengan Bandar Sunway. Dekat dengan Bantar Record, dekat dengan Sana Pyramid, apa lagi? Subang Jaya. Kalau dekat tu datanglah. Yang mana dah dekat-dekat tu datang. Tapi kalau korang nak datang, korang PM saya dulu. Nanti saya reply. Okey. Besar juga. Sebab yelah menu kita A3 kan. Cepat-cepat sementara anak saya tengah diam tu. Dia tak nangis lagi. Sekejap lagi dia nak susu, nak tidur tu. Baik, saya buka sekarang. Sebab saya nak habiskan video ni. Jadi bila nak habiskan video ni, kena buat cepat-cepat. Yelah baru balik daripada kenduri open house tadi tu. Senang tak payah buka. Sadar. Oh, tapi tak ada tongkat. Macam mana ni? Alamak. Dia tak ada ni. Tongkat je. Dia tampal je. Tak apa lawak. No. Macam mana buat ni? Tak apalah. Nak cepat ni pasal. Buka kan. Ya Allah. Pisau dia pun tak berapa tajam dah. Macam nanduk dah. Takut nak pegang pisau sama. Tak ada. Saya beli ni untuk letak menu saya tau. Menu saya dia besar A3. Dia
bagi ni stiker untuk tampal kat sini ya. Uish, melekat. Lepas tu buka macam ni. Ya aku. Kenapa kita macam ni Ni macam nak ada getah. Dalam dia ni ada span. Macam mana nak keluarkan? Tak tahu lah, tak kisahlah. So saya bolehlah tampal kat sini. Tapi tak ada kaki dia. Ni kan ada kaki dia. Kecewa dah juga. Sabar je lah. Okay, tak apa. Barang seterusnya, tada! Korang tengok saya nampak tak? Saya tak sure lah nampak ke tak ni. Sebab itulah, susah nak tengok kamera yang skrin dia ngadap sana, bukan ngadap kita. So kita tak tahulah apa jadi dengan video kita ni. Okay. Dia rakam je sebenarnya. Rakam je. Sambung balik buat video. Allah. Okay, duduk diam sekejap Sekejap tau. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Kita buka tepi dulu. Yang ni kan saya beli order hari Jumaat juga. Hari ni baru sampai 2 hari lah menunggu. Okay. Ni kalau saya tak buat video sekarang ni, tak tahulah bila saya nak unboxing ni. Percayalah macam oven tu kan. Tak ada, dilapik yang putih dulu guys. Lepas tu ni buat sikit. Ya Allah, beratnya. Berat korang. Tak boleh nak tarik. Okey, Bismillah. Ya. Okey. Dibalut dengan kotak putih ni Itu ada. Tersangkut pula. Kita sangkut guys. Okey. Dia bagi ni. Dia bagi ni apa tu? Bergaul Bergaul tak tahu namanya apa. Bergaul. Apa lagi dia bagi ni? Dah ni dah kosong dah. Dia bagi buku panduan. Dia siap masuk dalam plastik lagi. Buku panduan ke buku warranty? Buku panduan dengan warranty sekali dia bagi. So dia bagi ni untuk, okey, ni untuk macam kita nak pecahkan telur tak dalam ni, supaya kuning dia terjagalah, tak adalah masuk kat dalam ni kan. Nak buat pavlova pun boleh. Okay, nice. Saya suka. Cantik. Yang ni pula. Tada. Tada. Nampak tak korang? Jauh kan? Itu buat video dah jauh lah guys. Mana angkat dia ni? Okey, Ni first time saya ada ni. Tak boleh lah nak buka. Okay, dapat ni. Dapat. Semua banyak gaul-gaul ni. Dapat ni juga. Dapat ni. Korang duduk situ lah, diam-diam. Senang. Satu.
Ada bagi lapik ni. Okey. Ni nak cabut macam mana korang? Nak cabut ni? Tak boleh cabut lah. Sebab tak pandai. Kita ni lah first time ada benda ni. Okey, pusing. Faham? Kena pusing sini sikit. Okay, dah. Kunci balik. Macam tu. So, turun. Baik. Turun dah. Okey, dah. Itu saja. Mesin korang. Dah. Cantik kan? Saya happy sangat sebab dah ada ni. Dah tak kat atas tu. Apa kat iron. Dah ada ni, dapat ni. Semua jangan saya buka balik ni. Simpan ni lah. Kita balik. Okay, siap. Okay, dah ada ni. Senang, mantap guys. Sebab apa? Senang lah saya nak buat pavlova. Nak buat kek, nak buat apa-apa dekat sini senang dah. Dah ada dah. Makin rajin lah lepas ni. Saya makin busy lah. Saya punya hobi-hobi saya nak buat. Itu semua hobi saya. Ada masa saya buat. Ni pelekat saya punya buat menu tu. Tak ada kaki dia macam mana nak buat ni. Tak ada kaki dia lah. Tak apalah. Saya pun silap tak tengok betul-betul. Nak main beli cepat-cepat je. Okay, itu saja video saya kali ni. Anak saya dah merengek dah dengar kan. So, itu saja video saya kali ni. Terima kasih banyak-banyak korang yang mana yang rajin tengok video saya tu. Rajin-rajinlah komen. Rajin-rajinlah komen supaya saya nampak nampak korang. Kalau korang tak komen pun tak apalah. Janji view saya naiklah sikit. Tak ada pun, YouTube saya tak ada pendapatan lagi buat masa ni. Memang daripada awal sampai sekarang saya belum pernah lagi merasai pendapatan daripada YouTube. Tak pernah lagi guys, tak pernah. Sebab tu saya struggle-nya nak cari duit tu. Jual air, apa lagi, saya jual barang-barang online. Barang-barang online ada ke? Tak ada. Saya jual air lah dekat online. Sekarang ni saya tengah cuba nak buat kek pula kan. Itu je lah saya punya pendapatan cari duit tepi, duit poket saya. Nak makan gaji tu saya rasa lambat lagi kan. Sebab suami saya tak bagilah saya kerja kat luar. Dia tak bagi sangat. Kalau saya akan kerja kat luar juga, dia akan jadi, rumah tangga saya akan jadi huru-hara. Jadi macam entah, tak ada rupa rumah tangga dah. Jadi lebih baik saya nak selamatkan rumah tangga saya duduk je di rumah. Jadi fikirlah macam-macam mana nak cari duit daripada rumah. Itulah saya buat air. Ni sekarang ni saya cuba jual kek pula, brownies. InsyaAllah. Okay, itu je. Korang doakan saya. Semoga saya sihat. Itu saya paling penting dalam hidup saya, sihat. Sebab kalau tak sihat, macam mana saya nak buat semua tu. Yang pertama, saya doakan saya sihat walafiat. Dan kedua, dimurahkan rezeki lah dari segi perniagaan saya, insyaAllah. Doakan saya tak korang. Dan korang, terima kasih sebab sudi tengok video saya. Okay. Banyak pula bercakap. Dah, bye. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.